Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah beriktikaf pada 10 hari pertama pada bulan Ramadan dan kemudian pada 10 hari pertengahan di dalam satu kemah buatan Turki. Kemudian baginda SAW telah menghulur kepalanya keluar dan bersabda, sesungguhnya aku beriktikaf 10 hari pertama untuk mencari malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf 10 hari pertengahan. Lalu aku didatangi dan dikatakan kepadaku bahawa Lailatul Qadar ialah dalam 10 hari yang terakhir. Siapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf lagi 10 hari yang terakhir. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam itu tetapi kemudian telah dilupakan. Tanda-tanda malam tersebut ialah aku telah diperlihatkan bahawa aku bersujud dan lecak pada pagi Lailatul Qadar. Maka carilah kamu akan malam itu pada 10 hari yang terakhir dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu berkata bahawa hujan telah turun pada malam tersebut dan masjid yang berbumbung daun tama telah bocor. Saya telah nampak dengan kedua-dua mata saya kesan lecak pada dahi dan hidung Nabi SAW pada pagi ke-21 Ramadan Mishkat. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu berkata bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah beriktikaf pada 10 hari pertama pada bulan Ramadan dan kemudian pada 10 hari pertengahan di dalam satu kemah buatan Turki. Kemudian baginda SAW telah menghulur kepalanya keluar dan bersabda, sesungguhnya aku beriktikaf 10 hari pertama untuk mencari malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf 10 hari pertengahan. Lalu aku datangi dan dikatakan kepadaku bahawa Lailatul Qadar ialah dalam 10 hari yang terakhir. Siapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf lagi 10 hari yang terakhir. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam itu tapi kemudian telah dilupakan. Tanda-tanda malam tersebut ialah aku telah diperlihatkan bahawa aku bersujud dan lecak pada pagi Lailatul Qadar. Maka carilah kamu akan malam itu pada 10 malam yang terakhir dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu berkata bahawa hujan telah turun pada malam tersebut dan masjid yang berbumbung daun tama telah bocor. Saya telah nampak dengan kedua-dua mata saya kesan lecak pada dahi dan hidung Nabi SAW pada pagi ke-21 Ramadan Mishkat. Sememangnya menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk beriktikaf pada bulan berkenaan. Baginda SAW telah beriktikaf sebulan penuh dan pada hari tahun kewafatannya Baginda SAW telah beriktikaf selama 20 hari. Oleh kerana kebanyakan kebiasaan Nabi SAW yang beriktikaf 10 hari terakhir, maka para ulama berpendapat bahawa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ialah sunat muakkad. Daripada hadis di atas pun dapat diketahui bahawa tujuan utama iktikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Sememangnya iktikaf memang sangat sesuai untuk itu. Ini adalah kerana dalam keadaan beriktikaf, sekiranya seorang itu tidur pun dia masih dikira sedang beribadat. Di samping itu, semasa beriktikaf, seorang itu juga tidak berulang-alik atau kesana ke sini. Kerana tidak apa-apa urusan lagi yang perlu disibukkan selain beribadat dan mengingati Tuhan yang Maha Pemurah. Oleh itu, tiada satu amalan pun yang lebih baik pada beriktikaf bagi orang yang tahu menilai Lailatul Qadar. Sememangnya Nabi SAW sangat mengambil berat terhadap ibadat dan memperbanyakkan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Namun apabila tiba 10 hari yang terakhir, baginda SAW akan beribadat tanpa batasan lagi. Baginda SAW sendiri akan berjaga sepanjang malam dan juga mengambil berat untuk mengejutkan ahli keluarga baginda SAW. Sebagaimana yang dapat diketahui daripada banyak riwayat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dan satu riwayat Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa apabila tiba 10 hari akhir Ramadan, baginda SAW akan mengikat kainnya ketat-ketat dan berjaga untuk menghidupkan malam serta mengejutkan ahli ke rumahnya. Mengikat kain ketat-ketat mungkin juga bermaksud untuk bersungguh-sungguh dalam beribadat dan mungkin juga bermaksud menjauhkan diri sama sekali pada menggauli isteri. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.